Pada 14 November 2025, seorang bapa kepada mangsa dari kapal Klang hadir dalam sidang media untuk menceritakan bagaimana anaknya telah ditipu oleh sindiket pemerdagangan manusia dan dibawa ke Kemboja. Menurut bapanya, anaknya dijanjikan peluang pekerjaan di Singapura, tetapi sebaliknya ditipu dan dibawa ke Kemboja. Sindiket itu kemudian menuntut bayaran tebusan sebanyak RM85,000. Pihak MHO telah menasihati keluarga mangsa untuk tidak membuat sebarang bayaran tebusan. Selepas sidang media, sindiket bimbang kemungkinan berlaku operasi polis ke atas pusat penipuan tersebut, lalu melepaskan mangsa supaya dapat pulang. Mangsa telah dibebaskan pada hari Ahad dan hari ini diuruskan oleh Encik Azirul Syafiq untuk pulang ke Malaysia. Diharapkan mangsa-mangsa lain yang masih berada di pusat penipuan dapat pulang ke negara masing-masing agar tidak dieksploitasi menjadi skema yang boleh merugikan semua pihak.